Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kami sedang berada di seksyen yang pertama, iaitu seksyen untuk mengukur tali sebelum kami ke padang untuk membuat lakaran lontar peluru. Baik, apa alat yang diperlukan untuk kami membuat ukuran tali ialah yang pertama, pen marker, yang kedua, pita pengukur, yang ketiga, tali rafia, yang keempat, sticky knots, yang kelima, sebuah meja, dan juga yang keenam, selotip. Okey, 0.75 meter ini merupakan ukuran bagi garisan putih yang berada di sisi sektor bulatan yang kita akan buat sebagai titik tengah. Garis 1.0670 adalah merupakan jari bagi sektor bulatan bagi sektor lontar peluru. Baik, garisan 6 meter ini merupakan garisan yang diukur pada hujung sektor center line bersudut tegak kiri dan kanan untuk mendapatkan keluasan sektor lontaran. Baiklah, untuk garisan 8 meter ni pula akan diukur pada titik di mana titik tersebut akan diletakkan pada hujung garis putih di kiri dan kanan sektor bulatan, dan akan diukur di hujung sekali untuk mendapatkan titik persilangan bagi mendapatkan garisan tengah ataupun center line. .079 pula adalah merupakan garis panjang center line yang diukur daripada titik tengah sektor bulatan. Garis 20 meter pula merupakan garis sisi sektor lontaran yang diukur daripada bulatan tengah. Dan bagi sudut lontaran tadi adalah berjumlah 34.92 darjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 Bahasa Melayu 2. Saya Norah Najihah binti Muhammad Ainuddin. Saya Muhammad Azri. Dan saya Muhammad Arif Daniel bin Zainuddin. Hari ini kami akan melakarkan sektor Lontar peluru. Langkah kita yang pertama adalah kita perlulah memasang satu pacak dan juga memasang tali sepanjang 1.067 meter dan membuat bulatan supaya bulatan ini jelas dan nampak seperti ini. Baik, untuk langkah yang seterusnya, selepas kita membuat bulatan, kita akan terus kepada garisan putih kiri dan kanan. Daripada sudut sektor yang tengah, kita akan ke kanan sebanyak 0.75 meter dan kita akan melakukan perkara yang sama untuk sudut di sebelah kiri iaitu sebanyak 0.75 meter. Dan ini adalah garisan putih kiri dan kanan. Okey, jadi apa langkah seterusnya yang kami buat adalah kami membuat garis tengah untuk mendapatkan sudut lontaran yang tepat. Dan apabila setelah siap buat garis tengah, kami akan mengukur 6 meter dan 6 meter untuk mendapatkan sektor yang betul dan tepat bagi sudut lontaran.
Jadi ini adalah garisan tengah yang kami buat sepanjang 19.079 meter, dan ini merupakan titik di mana untuk mendapatkan 6 meter dan 6 meter. Jadi apabila kedua-dua ini disambungkan, kami akan mendapat sektor bagi sudut lontaran. Ya, betul. Setelah kita membuat garisan sepanjang 6 meter itu tadi, satu kayu digunakan sebagai penanda di titik tengah sektor bulatan, dan di titik 6 meter itu tadi kemudian tali akan ditarik sepanjang 20 meter dari sektor tengah bulatan. Perkara yang sama akan diulang untuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan ini adalah garisan sektor lontaran untuk kiri dan kanan sepanjang 20 meter. Garis 8 meter ini adalah kita lakukan untuk mendapatkan centerline sektor lontar peluru, di mana dia akan bermula di baris putih sana hinggalah ke tengah ni. Dan kita akan buat sekali lagi di bahagian kanan pula, di mana supaya dia dapat persilangan. Jadi persilangan inilah yang akan membentuk centerline kita. Kami telah membuat garisan, kita akan mendapatkan garisan tengah. Untuk mendapatkan centerline, kita perlu membuat garisan 3 meter, 4 meter, dan juga mendapatkan trigonometri perlulah ukuran sebanyak 5 meter. Sekian sahaja daripada kami, sektor lontar peluru untuk kursus olahraga Kumpulan 2 BM2. Terima kasih.